kereta asap banyak. Makan ubat, makan antibiotik, semua kasih dalam, you punya sel jadi apa? Lemah, tak mau kerja lah. So bila tak mau kerja, you akan ada banyak masalah. Itu sebab Shirutto, dia punya khas ialah IPPA1. So apa maksud IPPA1 ah? Yang pertama, dia daripada gandum. Dia ekstrak. Dia bukan suruh you makan gandum. Dia ekstrak, kemudian dia buat penapaian. Tahu apa itu penapaian ah? Dia simpan lama-lama macam kalau mereka buat itu apa? Itu arak ke cheese, kicap itu memang penapaian. Ini pun dia buat penapaian. Then baru dapat satu benda panggil IPPA1. Ini nama apa? Nama saiz. Dalam Shirutto ada. So benda ini kalau you makan dia boleh masuk you punya itu macrophage. Itu sel tadi saya cakap 4 kerja tu, dia boleh buat kerja. Bila dia masuk, wah dia sihat. Dia pergi buat makan itu bakteria. Dia pergi aktif balik lah. Disebabkan itu Nobel Prize juga 3 saintis dapat. So ini benda hanya BE kita punya company jual. Seluruh dunia kita saja. Yang lain you kalau nampak palsu. Nanti kena lagi yo. You beli tempat lain palsu dengan betul. You ada tengok wah, you tengok banyak TikTok you orang. So bila benda ini masuk, kita punya badan boleh buat lebih kuat lah. Alergi lah, dermatitis, maksudnya ada itu bintik-bintik merah. Kemudian ulcer perut pun boleh bagus. Kemudian kalau you banding dia punya ingredient 1000 kali lebih baik daripada yogurt, beta glucan ataupun bakteria acid lactic, maksudnya friendly bacteria. Ini 1000 kali lebih baik. Kemudian kalau you tengok mereka yang ada itu orang kata jangkitan dalam perut. Sometimes kita selalu sakit perut lah, dia boleh control. Tengok dia punya graf dia boleh turunkan. Kemudian kalau you tengok dia punya dermatitis kulit merah bintik alergi 71% turun. Bagus Kalau you tengok dia punya badan macam ni, ini sangat aktif. Benda ini kalau you makan Shirutto, dia boleh kurangkan alergi. Dia kasih balance. Tadi kata apa? Mesti balance. Kemudian yang mereka ada kolesterol tinggi pun boleh tolong. Sebab bila kita punya sel ada masalah, dia perbaiki ada minyak. Itu kolesterol juga. So Shirutto boleh bantu kurangkan lah. Kemudian kalau you tengok ulcer, mereka yang ada ulcer, semalam hari tu kita baru jumpa seorang aunty, dia memang ulcer lama sudah. Pedas kari tak boleh makan. Kalau makan sangat sakit. Gastric. Ini gastric and also ulcer. Maksudnya dia sudah ada luka dalam. So Shirutto masuk, dia buat kerja. Kemudian ada yang mereka ini diabetes type 1. You kena insulin. Kalau kencing manis terlalu kuat kena insulin. Ini boleh bantu kontrol. So disebabkan itu Jepun nak buat satu kajian, satu persatuan, dia sentiasa kaji IPPA1 sahaja. Lepas itu ini memang dia punya kajian daripada tahun 1982 sampai sekarang. Berapa lama sudah? Lama sudah. Memang kajian yang banyak. Kemudian ini ada halal, vegetarian boleh makan, GMP memang kilang bagus punya. Memang ada sijil-sijil. Inilah kita punya. Siapa boleh makan? Kanak-kanak after 3 years old pun boleh makan. Sampai orang tua pun boleh makan. Sebab boleh jaga kita punya immune system.